Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat dua roda. Hari ni kami nak konvoi ke Sungai Koyan pun ada, Cameron Highland pun ada. Kiranya grup ni grup geng-geng motor RSX ada, ZGT ada, Modern 180 ni yang terbaru ni. Tengok korang tu. Dah lagi lah. Tak kena semua. Dah, nanti hari ni beritahu dia bang. Okay, selesai saja bacaan doa, kita pun teruskan perjalanan menuju ke Cameron Highland. Tapi kami naik kot Tapah. Kita akan makan dulu kat Tapah, isi perut. Dan hentian yang kami berhenti untuk isi minyak, mula ni Juru lah, untuk tempat berkumpul dan meneruskan perjalanan. Lepas tu Bukit Gantang, Simpang Pulai dan Tapah. Ni tengok cuaca pun tu mendung, memang hujan lebat. So berhenti dulu pakai baju hujan. Ni kami sampai ke Bukit Gantang dah sekarang ni. Ni ramailah yang sampai, yang kita ambil view. Tengok tu ramai, fahamkan lebih daripada 30 biji lah motosikal yang ikut kami ni. So kami ni waktu lah alhamdulillah lah, cuaca dah pun hujan dah pun berhenti, cuaca dia mendung, kodok, tapi jalan basah-basah sikit lah. So terima kasih kepada Azam, Bro Azam yang ajak kita join ni. Memang meriah lah konvoi macam ni. Tengok kereta merah yang sebelah kanan ni, memang laju juga. Sebab kita pun masa ni dah 1-2 lebih dah. Dia kira laju ni, kereta merah ni. Nak tengok kami berkonvoi agaknya. Depan tu, kawan nak potong kanan. Nasib baik tak ada apa-apa kan. Dia tengok belakang tu, member nak tengah syuting. So lepas tu ni dekat Rowo Menora ni, sempatlah ambil video momen untuk kita abadikan kenangan ni. Nak masuk kalau Kansa, nak ke Rowo Menora, nak turun pi Tapah ni, cuaca memang elok lah. Nak jadi cerita, memang saya tak berhenti kat Simpang Pulai terlajak. Kawan-kawan lain dia laju jugalah, tinggal kita. Dalam saya terlajak. Lain ni sampai ke Tapah. Alhamdulillah lah, kita makan. Menu dia pun sedap juga, kedai makcik ni. Hampa boleh singgah lah, mai makan kat sini. Ni makcik ni, dia ada jual laksa dia, buat bihun sup dia. Saya makan bihun sup dia, memang sedap. Kita memang sampai best di Tapah. Tapah. Aja iya. Mohlah kita makan mi rebus. Sebab saya sampai dulu kan, jadi saya terpaksa tunggulah kawan-kawan yang lain sampai. So sebelum saya sampai, saya tersesat juga pekan Tapah ni. Walaupun pekan dia kecil, tapi kadang-kadang kita
first kali kedua dah saya sampai Tapah ni kan pekan ni. Jadi kita kadang-kadang tu terlajak lah. Terlajak kadang-kadang. Masa tu tak ada video saya lawan Y15. Menyelit. Tapi saya menang. Kita makan dulu, isi perut kenyang-kenyang. Lepas tu kita ambil gambar kat sini. Gambar geruk ramai-ramai ni dengan geng-geng RRBH. Tu dia geng RRBH, Rider Ride Balik Hari. Ya, dia. Inilah geng-geng RRBH. Azam kita tadi bersemangat. Ni depa nak pergi isi minyak sebab saya isi minyak dulu lah kat Petronas Tapah tadi. Depa pergi isi minyak, lepas tu saya tunggu depa dekat nak naik. Tapah ni nak ke Cameron Highland ke Tanah Rata ke Ringlet ni, jalan ni memang teruk. Macam ni lah dari dulu lagi. Ingat saya duk naik kat sini. Tapah ni jalan memang cukup tak apa nak cantik lah. Untuk layan corner. Kalau nak best sampai layan kat Sungai Koyan. Jalan ni masih lagi jalan. Yang Tapah ni macam-macam ni elok lah. Tapi banyak yang tak elok lah. Kalau macam ni jalan memang elok. Ini kita ambil kawan-kawan kita lagi. Tu dah, kita dah sampai atas ni. Ringlet. Sikit je nak sampai Ringlet dah. Kita berhenti tunggu kawan-kawan yang lain kumpul. Ni kami tak ke Sungai Koyan. Kami nak ke IKEA Farm. Nak pergi atas lagi lah. Tu sambil-sambil saya duk ride ni kan. Kita kelompok-kelompok kawan-kawan kita cam. Ni RSX apa semua ni depan ni. Sagi kira duk tengah-tengah kita layan ada sebiji tu Y16ZR. Kedang duk cucuk saya tu saya nak sikit lagi tu. Dia overtaking, dia terkejut. Kereta depan tu terkejut saya lah. Nak ke tengah sebenarnya, bukan nak potong ikut jalan kanan tu. Lorong kanan, lorong tentangan tak lah. Masa ni kan, saya duk laju-laju. Saya laju, duk layan apa semua, cornering kat sini kan. Jalan memang tak elok jugalah. Macam ni lah. Tiba-tiba kan, saya dengar ngauman single cam di belakang saya. Dengan single cam dibantu oleh VVA. Sedang menyucuk saya. Masa ni saya pun pulas lah. Dia duk ikut rapat. Dia potong, dia tak potong. Tak boleh potong lagi. Tak apa, sekali saya akan bagi ruang kat dia untuk dia potong. Saya suka cucuk orang juga. Tapi takat mana yang boleh lah. Tapi nak sampai dah kat tempat minum tu, hardboard tu. Tak apa. Abang Saiful depan kita ni dia tak perasan. Saya nak pintah dia pun kereta putih depan tu ada. Tak apa, kita tunjuk dulu. Momen ni. Sat. Silakan. Dia ambil. Tu dia. Y16ZR. Jom. Dia kuasa Dodge. Padukan Dodge. Kita tu. Kenjui. Dia pun ikut belakang.
Sampai dah tempat yang kita nak berhenti ni, kita ceritalah. The Port Hub. The Hub Port pula, silap tadi. Itu dia. Kita tunggu kawan kita dari Sungai Koyan dulu sampai sini. Kita baru gerak ke Kia Farm lah. Kia Farm. Okey, ni sebelum sampai Kia Farm tu, pilah apa? Orang panggil apa ni, tempat apa? Saya pun tak ingat. Ni pasar malam ni. Market ni. Tapi dah sampai petang, ada lah orang bawa-bawa buka kedai, ada jual dah strawberry apa semua. Kat sini boleh beli strawberry. Dia nampak segak dengan harga pun rasa murah lagi lah. Murah sikit lah daripada Kia Farm. Tak ikut lah, saya beli pun murah lah kat sini. Ada jugalah jual tu, apa, madu lebah. Satgi nak habis dah video ni. Takat ni kita stop kat Kia Farm ni. Dan saya terus balik lah lepas tu. Sebab makan masa sikit, kita pun ada hal. Terima kasih pada yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.